So guys, ni lah train sleeper kat Hayai. Okay, Eko dia. Alright, Hayai Junction. So okay, saya ada masa lagi dalam setengah jam sebelum dia gerak. Okay, saya punya car nombor 5. Dia ada beli jugalah makanan-makanan apa. Saya follow ya guide punya ni. Guide punya apa nama? Gerai yang dia selalu pergi lah. Okay, dia orang boleh cakap Melayu kan? So tak ada masalah tu. Alright. So ayam roughly 3 ketul 100 baht. Okay, tadi saya beli 2 air mineral, 1 air coke, apa lagi? 6 biji pau. Pau dia 3.50 baht. Okay, 100 baht ni 13 ringgit. So 6 ringgit setengah lah, 50 baht. So 3 biji pau. So dalam 2 ringgit lebih lah. Okay, ayam dia 13 ringgit dapat 3 ketul. So ni lah barang-barang kat sini. Okay, according to our guide, semua sini halal sebab dia apa nama, semua sini halal. Basically kedai-kedai kat sini ni by Sungai Petani apa dia panggil. So alhamdulillah dah halal semua, insyaAllah. Termat dia. Okay, so ni dia kedai kita orang beli tadi. Tak ada nama, tapi itulah dia. Tu dia punya penjual lah, dia cakap Melayu. Right. So ada kopi. Okay, so ni lah train. Ada? Wah, ini tak ada lagi. Kita last. Okay guys, ni information center dia. Okay, and then tadi ni lah stesen Hayai Junction. Right, kita orang masuk dari sini tadi. Alright, so tickets for travel dah di online. Saya nak tengok kepala dia, kepala train. Hayai Junction. Ni kena rush sikit sebab takut train berlepas. So saya tak sure kepala dia macam mana. Maybe itu kot tukang tarik ke. Okay, maybe lah, tak sure. Ini penghujung dia. So, alright. Okay, jom adventure 20 jam untuk sampai Bangkok. Sekarang pukul 5 waktu Thailand, jam saya pukul 6 lah. Okay, so saya akan sampai besok pukul 1 PM waktu Malaysia. Alright. Okay guys, saya punya car nombor 5 C28. Okay, kita masuk.